gambar-gambar produk lah. Contoh sambal garing, you kena ada gambar-gambar daripada seller ataupun daripada handphone awak lah. Kemudian dah ada gambar-gambar, chat GPT, buka new chat, lepas tu upload semua gambar-gambar produk. Kalau lagi banyak pelbagai sisi gambar tu lagi bagus lah, depan, belakang, tepi kan. Alright, so saya ada 4 gambar produk. Lepas tu minta sahaja angle, itu saja minta. Okay, bagi aku gambar product sheet 9 camera angle, enter. Lepas tu tunggulah, dia akan bagi satu gambar. Okay, so dah siap. So gambar inilah bermaksud 9 camera angle. Maksud dia 9 pandangan berbeza produk. So gambar ni kita wajib berikan kepada ChatGPT dalam Bromely untuk buat storyboard. Okay, dan juga gambar ni wajib untuk kita letak dalam Google Flow punya kotak prompt. So you kena download lah gambar ni, simpan. Okay, so setiap kali apa-apa kena pakai product sheet 9 camera angle supaya AI boleh faham bentuk tu dengan lebih tepat lah, supaya kurangkan masalah lari. Okay, kemudian kalau awak ada Bromely ni, dia ada 10 GPT 1, 2 sampai 10 gaya berbeza. So katakan kita nak buat video commercial, okay, access GPT. So awak perlu buat apa? Awak perlu upload lah gambar product sheet 9 angle tadi dengan gambar-gambar produk. Product sheet 9 camera angle tu memang wajib lah untuk buat storyboard. Kalau awak ada Bromely lah. Kalau awak tak ada Bromely pun awak wajib masukkan supaya storyboard yang terhasil tu nanti dia akan cun. Ini Bromely awak tak perlu buat apa dah. Dia dah automatic buat storyboard dengan prompt. Cuma kita perlu upload gambar-gambar produk dan gambar product sheet tadi saja. Tekan enter, dia terus buat storyboard untuk kita. Tak payah fikir apa pun. Jalan cerita lah, dialog ke, prompt ke, semua GPT Bromely automatic buat. So nanti bila dah siap storyboard tu, awak type je next, enter, dia terus keluar prompt video. So awak just download gambar storyboard yang dah siap nanti dan copy video prompt, copy and paste saja, barulah kita pergi ke dalam Google Flow. So dalam Google Flow ni, masa kita sini kena setting siap lah video ingredient. Okay, 1 Onifresh 10. Okay, masa dalam Google Flow ni, dekat tambah atas tu ada upload media kan. Awak perlu upload apa yang penting? Product sheet 9 camera angle tu, dan view gambar produk. Okay, sikit lagi nak siap dah. Okay, so video prompt letak dekat sini lah. What do you want to create kan? Video prompt ni automatic awak dapat kalau awak ada Bromely lah. Kalau awak tak ada, awak kena buat macam biasa, manual lah. So yang penting adalah product sheet ni 9 camera angle ni, kita tekan lama-lama kat dia, kita add to prompt, tekan 2 kali. Dia kena ada masuk dalam kotak prompt flow ni, barulah video AI yang terhasil produk dia tak lari. Kita kurangkan risiko produk tu lari tak sama, produk tu saiz tak sama, produk tu punya appearance, penampilan dia lari. Kita suruh buat produk lain, dia buat produk lain. So cara untuk AI video flow ni sebenarnya masalah. Dia memang degil, dia memang suka memandai-mandai. Flow ni, flow yang ingredient kalau yang frame tak ada masalah, sebab dia akan gerakkan gambar menjadi video. Bila korang pilih je ingredient, dia akan memandai-mandai. So cara nak bagi dia kurang memandai-mandai, kita kena bagi satu arahan yang jelas lah, iaitu product sheet 9 camera angle ni. So you pastikan dalam ni ada product sheet 9 camera angle, kotak prompt ni, barulah you tekan enter. Okay, so itulah tutorial yang paling penting untuk memastikan produk tidak berbeza dengan storyboard. Produk real dan sama macam produk yang real
produk fizikal. Ramai akan hadap masalah produk lari, produk tak sama saiz, produk jadi bentuk lain kan, sebab AI ni memandai-mandai. So you kena buat ni, product sheet 9 camera angle. Tengok tutorial ni ulang-ulang, awak akan faham punya. Okay, thank you, itu saja.